Ramai yang menuduh PMX, Perdana Menteri, telah menjual maruah dan kedaulatan negara dalam hal perjanjian dagang terbaru dengan Amerika Syarikat. Tapi hakikatnya Tengku Zafrul, Menteri MITI, kata kita mendapat yang lebih baik daripada bulan Ogos yang lepas bila Trump mengenakan tarif 19%. Kenapa Tengku Zafrul berpendapat demikian adalah kerana 1,711 produk telah dikecualikan tarif, 0% tarif. Dan ini termasuk barangan seperti kelapa sawit yang paling penting tu, ubat-ubatan dan juga barangan produk aerospace. Kita pergi ke kelapa sawit lah. Maksudnya Indonesia tak dapat 0%. Maksudnya kelapa sawit kita lebih murah kalau dieksport ke Amerika. Dan begitu juga barangan produk aerospace. 0% bagi kita, Singapura 10%. Maksudnya barangan produk kita lebih murah, kompetitif maksudnya. Ramai yang komplain pasal nadi bumi, rare earth. Kita tidak menjual rare earth hanya kepada Amerika Syarikat. Tetapi kita tak boleh mengenakan sekatan jualan kita kepada Amerika Syarikat. Itu saja. Dan kita tidak akan menjual nadi bumi dalam asalnya. Kita kena proses dulu dan teknologi. China kata mereka boleh bagi teknologi itu dan sekarang Amerika Syarikat pula nak bagi. Itu kelebihan kita. Tapi hakikatnya sepak terajang politik kita lebih hebat daripada Amerika. Kita tengok gambar ni ketika penandatangani perjanjian apa dia katakan KL Peace Accord. KL Peace Accord itu adalah daripada White House, bukan daripada kita Malaysia. Dan backdrop dan wanita yang blonde tu semuanya daripada White House, termasuk rostrum. Malaysia biarkan White House dikatakan coup terhadap upacara ni adalah kerana kita panggil dia sebagai Thailand Cambodia Ceasefire Agreement. Tapi Trump nak panggil KL Peace Accord. Hakikatnya apa yang berlaku adalah damai belum tercapai, tapi genjatan tercapai. Jadi ini dikatakan sepak terajang politik kita adalah biar Amerika nak panggil perjanjian damai, tapi kita tak mahu masuk campur. Kita hanya perjanjian genjatan senjata. Itu maksud saya lebih hebat sepak terajang kita berbanding Amerika Syarikat.